Ni kat UK baru nampak awan. Kalau tak sepanjang Europe ni tak pernah nampak satu awan pun. Kerap hujan baru nampak awan. Dah sampai Dover balik. Nak gerak ke Calais, France. Lepas tu Indian nak pergi ke Paris, Dover Harbour. Masih lagi construction, mungkin orang expand lagi harbour port orang ni. Port of Dover, check-in, ticket sales. Semua nak gerak sana. Pula cyclist yang nak pergi France ke apa ni, cyclist juga nak pergi ke port Dover ni, lalu kan Calais, France. Rajin tu orang. Tua-tua pula tu nampak. Tak ada pun nampak muda. Ni duty free shop. Kita tak sempat masuk sebab orang ni cakap 2 minit. Bukan 15 minit, 2 minit. Ni outside deck kat level 8. Untuk ferry kita dari Dover, UK to Calais, France. Ni ferry ni kecil. Ni ferry kita pergi ke Dover itu. Dia nanti tengok design dia. Ada map. Sekarang kita kat level 8 here. Ni outside deck tadi. Ada video arcade, ada quiet lounge untuk orang tidur, tak boleh bising tu, slots untuk orang judi, pet lounge. Ni tempat tukar duit. Duty free shop besar ni. Ni family lounge, tempat orang lepak-lepak, tengok ship dari depan. Dia ada Costa Coffee sini. Tu untuk level 8. Level 9 pula, dia tengah-tengah ni tempat commercial drivers. Kita memang tak boleh masuk sebab kena draw ada card commercial driver untuk masuk area ni. Ni pula club lounge, club outside deck. Ni memang eksklusif kat, kena bayar extra untuk masuk sini. Tak pasti harga berapa, tapi ya bayar mahal lebih lah. Lepas tu ni food market, food court dia. Naik ke sini food ni apa, dapat pergi food court. Ni level 9. Dari nanti tengok food court. Bezanya ship ni dengan ship sebelum ni adalah, ship sebelum ni level 9 dia, first of all ship sebelum ni lagi besar, jauh lagi besar. Level 9 dia ada quiet lounge, ada club lounge kat sini. Ni tengah ni open area untuk orang lepak, family lounge lah macam tu kira. Ni pet lounge kat level 9. Lepas tu kat sini pula commercial driver tu yang level 9 yang ship sebelum ni. Lepas tu level 8 pula ship sebelum ni, dia bagi duty free shop kat depan. Lepas tu kat luar sini tu yang dia punya outside deck. Ni pula open area juga, family, tempat family kumpul, duduk kumpul. Order food court tengah-tengah dia. Belakang dia pula bar, sama juga lah, bar dekat belakang sini. Jadi ni contoh duty free shop kat tengah-tengah tu. Jadi duty free shop dia banyak jual arak dan perfume. Ada juga sunglasses, bags. Ni lain pun ada, jam-jam Jack Daniels ni. Ada coklat, tobacco, banyak juga lah. Juga permainan, chocolates. Jadi ni family lounge kat level 8. Okay, level 8 bawah. Ni bahagian depan lah, level 8 bawah, level 8 bahagian depan. Okay. Ni banyak lah family duduk sini, tunggu je. Sebab ferry ni biasanya ambil sejam ke 2 jam untuk sampai ke apa, port Dover, Calais tu. Ni Costa Coffee. Tu view depan. Kids zone. Ni adalah Costa Coffee tadi. Ni view depannya. Okay. Nak naik tangga je, pergi level 9. Boleh naik lift tapi malas nak tunggu. Commercial drivers ni area, dia kena scan card kat situ. Ada mesin tu. Scan je kat situ baru boleh masuk. Kalau tak, kita pergi je food market. Ni food market. Jadi sekarang cakap dia macam food court, tapi ni kecil berbanding ferry yang sebelum ni. Jadi dapatlah view
tengok luar sambil lah order makan-makan. Market ni pop. Okay. Ni self-serving. Self-serve coffee, hot chocolate, tea, chocolates, grab and go, ada kids meal, candy, chocolate, drinks, semua sini. Cookies, burger, sandwich, muffins pun semua ada. Ni drinks. Ni kalau nak tengok view depan, bagi je sini. Okay. Ni view depan pula dari level 9. Ni kat tengah level 8 ada slot machines je. Level 8 punya duty free shop yang tengah-tengah dia, tengah-tengah ship. You are here. Okay. Kita level 8. Kita pergi ke video arcade jap. Ni quiet lounge. Tak boleh cakap kuat sebab semua nak senyap. Okay. Buka video arcade. Ni lah arcade dalam ferry. Okay, dah tengok video arcade tu, dah tengok quiet lounge. Sekarang tengok bar jap. Dah tengok ke outside deck yang non-smoking. Ni smoking deck, ni non-smoking. Jom. Ni bar lounge ada tu. Slots. Okay. Slots situ. Kita tengok smoking area, outside deck. Nak pergi non-smoking area situ. Okay, tu boleh nampak dah luar dah macam mana. Okay, non-smoking area. Ni pet lounge. Untuk yang ada anjing, kucing ke apa, diorang akan masuk sini. Okay, ni pet lounge. Ni betul-betul dekat quiet lounge tu akan senyap sikit. Ni semua dog owners, cat owners ke apa. Rasanya dog owners dan cat owners ada. Ni outside deck yang non-smoking. Ni house kat non-smoking area ada pet lounge lagi untuk diorang bawa anjing diorang keluar ke sini dari pintu tu. Pet customers, pet lounge. Jadi diorang boleh main dengan anjing diorang kat sini kat luar. Kalau tak, yang orang lain boleh je enjoy ni. Enjoy view dia yang outside deck ni. Jadi kita dari Dover boleh nampak sikit land UK kat situ. Kita nak ke Calais, France. Dah boleh nampak dah land juga Calais, France. Boleh nampak beach kat situ. Okay, kita memang dah in the middle of the journey. Ni motor van, ada semua panel lagi. Tu lori. Dalam-dalam ni, bawah-bawah ni mesti ada bus-bus. Jadi macam tu lah untuk cargo ship. Tu pula outside deck untuk club lounge yang bayar. Siapa yang bayar tu dapat pergi outside deck situ, eksklusif sikit lah. Luar pun kalau tahu kita kat smoking area, non-smoking area ni sebenarnya. Non-smoking area, smoking area. Untuk deck 7 ni kereta yang ni pedestrian. Deck 5 baru bus. Bus lori deck 5. Okay, deck 5 ada motor van, ada bus, ada trucks, banyak motorhome. Sampai belakang pun ada motorhome. Ni bus kita. Ni bus tu lori lain. Tu motor van, motorhome lain. Ni tengok tak penuh. Sebab ni ferry pagi tak penuh. Kalau tengah hari apa petang dia akan penuh. Ni level 7, level 5 tadi pedestrian cars. Tu yang penuh. Tu yang nampak ramai orang apa dari UK naik kereta Rosary nak pergi ke France. Ni cyclist tu. Ni dah sampai balik ke France, Calais. Kereta-kereta dan motorcyclist, diorang lain level 7 tadi. Exactly the place kita port yang sebelum ni. Sekarang juga tempat kita port lagi sekali. Sekarang ni kita kat La Vallée Village. La Vallée Village ni tempat Disneyland Paris. Dan ni juga tempat semua premium brands, outlets, semua jual kat sini. Dia memang satu village ni, premium brands dan Disneyland Paris. Bonjour. View La Vallée Village.
memang dia penuh dengan kedai. Dia macam rumah, tapi semua ni sebenarnya kedai. Oh, dan semua brand-brand mahal. Tak tahan tol, sejuk tol. Dia 14 degree Celsius kat ni, Paris sekarang ni. Dan angin sangat kuat. Kita dapat voucher untuk free hot chocolate, coffee, tea dekat kedai nama Amorino. Tu Amorino. Kita nak pergi Amorino jap. Amorino, gelato al natural. Ni panjang beratus sebab semua orang nak ambil air free. Pandai lah cara dia business kan. Ni bangunan lain pula, ni Val de Europe. Ni dia depan je Valley Village. Lepas tu macam tu juga dia brand-brand yang lagi murah lah berbanding kat Valley Village lah. Ada Primark juga, ada McDonald's, tempat makan macam tu lah. Ni Uniqlo ok lah, dan dia tak sejuk. Tu paling best lah. Jadi kita dah pusing-pusing. Dia kat tengah mall ni, dekat sebelah Uniqlo tu ada Primark. Tu Primark. Jadi kita gerak ke sana, tengok macam mana. Uniqlo, Primark dah sampai. Nak masuk Primark. Oh, nak tutup dah. Kena masuk cepat lah. Mall besar gila ni nama dia Commercial Center. Commercial Center. Kat sini pula kedai-kedai lain kat luar yang keliling La Valley Village ni lah. Okay. Jadi hotel kita kat France adalah The Originals Club in Paris. Ni nama hotel dia, Boutique Hotel Maison Montmartre Paris Le Pour. Tak apa sebutan dah. Okay. Okay, Le Proche. Jadi kita tengok je. Ni level 8. Dia restaurant and bar. Ni kita akan breakfast kat sini. Ni view dia waktu malam. Saja nak tunjuk-tunjuk dah. Ni view dia. Dapat tengok view ni kat pinggir Paris. Kita kat pinggir bandar Paris. Ada Ibis budget hotel tu. Yang tadi terjadi adalah bas kita, tu bas kita kalau nampak. Bas kita, dia tak boleh park depan hotel. Dia kena park situ. Jadi bila park situ, semua dia, bus driver tengah turunkan beg-beg daripada bas. Lepas tu ada pula orang hitam tadi, bawa, nampak je beg yang tak ada orang jaga sangat. Dia lari, lari. Lepas tu ada lagi satu orang hitam juga, ambil satu beg lagi, lari ke arah sana pula. Jadi ada dua beg kena ambil. Satu tu seorang dapat kejar. Lepas tu mamat tu takut kena kejar, dia give up, dia campak beg tu ke tepi jalan. Lepas tu dapatlah balik beg tu, cuma ya berkarat. Lepas tu ada rosak sikit beg tu. Tapi satu lagi beg yang orang tu lari ke arah sana, arah ke jalan sini, hilang lah. Memang tak dapat lah kejar, tak ada orang kejar. Nah, nak buat macam mana? Itulah bahayanya Paris ni. Pickpocket ramai, yang Africans, Gypsies ramai. Nak buat macam mana? Pengajarannya adalah pilih hotel yang lagi baik location, yang ramai orang putih, sebab orang hitam yang bahaya kat sini, orang Gypsy. Dan juga jagalah barang-barang sendiri, barang bag lah tu ni. Ni saja nak tunjuk luar restoran bar dia, level 8 ni. Okay, Ibis Budget Hotel, situ nampak. Okay. Tu Grand Palace dia. Nampak tak kat kamera? Tak clear sangat. Tapi tu lah, tu Grand Palais. Tu bulan. Lepas tu nampak tak tu? Tu bahagian separuh atas Eiffel Tower. Itulah view dari hotel ni yang dapat nampak.